Nak buat infografik hebat macam ni? Jom Abimani saja. Senang molek, jangan risau. Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak ajar cara untuk buat infografik yang menarik dengan cara yang mudah. Hanya ambil nota menggunakan PDF sahaja, menggunakan notebook LM. Buka D5, tekan dekat notebook LM, create new notebook. Okay, kita nak upload hanya menggunakan file PDF saja. Untuk pengetahuan semua, kita boleh upload kita punya sumber untuk infografik itu melalui link YouTube, Google Drive dan juga melalui teks lah. So hari ini saya nak tunjuk cara untuk upload file lah. Okey, ini adalah PDF yang saya nak masukkan. Okey, dekat paparan sebelah kanan ni, infografik beta ni, ada tekan dekat pensel. Okey, pilih language yang kita nak hasilkan lah. Malaysia. Sekejap ya. Melayu. Okey, kita tekan generate. Kat sini kita boleh tambah lah, describe lah yang macam mana kita nak buat kita punya infografik. Tapi saya tak nak, saya nak generate terus. So kita tunggu lebih kurang 2 minit untuk AI hasilkan kita punya infografik. Okey, ini adalah hasilnya, iaitu infografik berkenaan dengan penghayatan etika, nota penghayatan etika yang telah saya masukkan tadi. Kita tekan atas ni. Okey, sekarang jadi infografik yang menarik lah berkaitan dengan nota yang saya masukkan tadi. So inilah hasilnya. Tak sampai 5 minit kita boleh hasilkan infografik yang menarik macam ni. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Okey, lagi satu, lupa. Nak download, tekan download dekat butang dekat sini je. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.